So sudah sampai masa kita kena ubah kita punya undang-undang. Saya walaupun non-Muslim saya sebenarnya saya lagi suka sokong hukuman udud tau. Betul, sebab apa? Buat apa you labur berjuta-juta dekat penjara? Bila seorang penyenai, tak kisahlah pembunuh ke, pengedar dadah ke, kita tangkap dia masuk dalam kereta, ada aktiviti lagi untuk apa yang ada dekat penjara. Jadi duduk dalam tu dia tak payah fikir apa-apa. Tidur dia nyaman, tak perlu nak fikir apa-apa macam kita yang dekat luar. Pagi tu lah isi minyak lah, tol lah, anak sekolah lah, yuran lah, sewa lah, astro lah, bayar kereta macam-macam kita kena fikir tau. Dia orang tak payah fikir apa-apa. Sebab apa? Kita punya duit rakyat ni dah labur dekat penjara tu untuk nak jaga kebajikan dia orang. Cuba amalkan hukuman udud tu. Orang takut kena sebat, takut kena potong jari. Orang akan takut. Bila takut barulah dia tak ulang benda yang sama. So dah sampai masa lah fikir-fikirlah. Kalau bukan sekarang, one day mesti kena amalkan benda tu.